Hai guys, di belakang saya ni adalah RC1 Absolute EX model. Okey, ni tahun 2020 Absolute EX, dia banyak aksesori ada, dijual harga 165,000 165k. So mengapa kita nak beli EX? Sebab dia ada extra 2 cornering light. Kalau tanpa EX macam ni, tanpa EX Absolute saja, dia tak ada cornering light. Dan rim dia ada bezel yang nampak. Dia rim dia high spec sikit. Kalau EX ni mesti ada blind spot monitoring, tanpa EX tak semesti ada. Lepas itu you boleh tengok dia ada power seat dua side, sebelah sana dan sini. Kalau tanpa EX sini tak ada power seat, sana saja. So kita tengok dalam, dia cantik, wooden panel. Okay, dia punya side door panel macam ni. Of course high spec, 2 power door, Honda Sensing semua ada lah. Dia punya captain seat dalam bersih So untuk EX model ni mesti ada power boot. Kalau tanpa EX tak ada power boot, kena install. So dia ada 4 camera, okay. So dalam dia seat belakang ni sudah lipat, jadi I kasih tahu tengok berapa space kalau lipat belakang ni. You boleh letak banyak barang, barang bisnes ke, atau you mau letak berapa kecil pun boleh masuk. So ni semua Honda Sensing, 2 power door, nampak tak? Power boot pun boleh buka di sini. Dia punya mileage sekarang adalah 28,695 km. So of course you boleh nampak dia 4 cameras, itu apa, 360. Dan juga ni report dia, kalau you nak beri report boleh. Dia 4.5B, 28,685 km dari Jepun. Dia punya chassis number ni 1400482 RC1. Ini consider high spec lah. Jadi year 2 dijual harga 165. Sekarang nak beri estimate memang tak ada likon lagi lah. Kalau Honda Odyssey masih ada lagi. So ini high spec. Sebab berminat beri cuba Hilux 9 tahun. Boleh rojakan tu. Jumpa lagi. Bye.